Kalau korang tengah mencari Android smartphone untuk jadi phone kedua korang, buat lenjan gaming ke, layan media, tengok YouTube, tengok Netflix, aku suggest kat korang go for Tecno Pova 7 5G. Kenapa? Ada 3 sebab. First kali, selalunya orang cari second smartphone ni, dia cari phone yang murmur je. So, kalau korang go for Tecno Pova 7 5G ni, harga dia bawah 1000 je. Yang bestnya, sepanjang aku pakai, harga je bajet, tapi tak rasa macam pakai phone bajet. Dah lah body belakang cantik, lepas tu ada status light macam ni pula. Phone mana nak bagi? Yang kedua, segala hal yang melibatkan bateri. Yes, bateri dia besar, 6000 mAh, tapi besar bukan sebarang besar. Yang ni efisien. Lepas tu bila korang beli Tecno Pova 7 5G ni, korang akan dapat free magnetic wireless power bank yang ni. So basically korang takkan run out of battery lah. Dah lah power bank ni smart. Bukan takat bateri dengan power bank je. Tecno Pova 7 5G ni ada reverse wireless charging. Katalah first phone korang iPhone bateri dah habis. Korang reverse je lah wireless charging dekat Tecno Pova 7 5G ni. Kan dah ada penyelamat kat situ. Dan yang ketiga, macam aku cakap dekat awal video dan baru tadi, sesuai untuk buat gaming dan layan media. Yelah, tadi pun aku dah cakap bateri dia besar. And then screen IPS LCD. Refresh rate pula boleh pergi sampai 144Hz. So senang bila kau ada Tecno Pova 7 5G ni, jadi kau punya second smartphone. Tak payah pening-pening.